Hey, what's up guys? Jadi hari ni aku nak tunjuk dekat korang macam mana nak tukar bateri motor kat Pecai korang. Jadi dekat tangan aku sekarang ni adalah bateri daripada Koyoko. Kenapa aku pilih Koyoko? Sebab Koyoko satu-satunya bateri motor yang ada siri. Jadi aku yakin dengan kualiti dia. So ini model YTZ7SBS. Saiz dia memang ngam dengan Suzuki Raider aku. Nak belang pun boleh pakai. Tapi korang jangan risau sebab bateri Koyoko ni ada untuk semua model motosikal tau. Jadi alat yang korang perlukan hanyalah screwdriver atau spana saiz 8 saja. Tapi macam motor aku kena ada spana saiz 10 sebab nak buka pemegang bateri dia ni. Ni mula-mula kita buka dulu pemegang dia ni. Tak susah pun geng. Tak ambil masa yang lama pun. Jimat sikit duit korang bila dah pandai pasal sendiri nanti. Okey, dah buka pemegang ni. Ni kita buka nut yang dekat bateri ni pula. Sebab itulah aku cakap kena ada spana 8. Sebab kadang-kadang bila nut ni dah karat, dia dah ketat. So nak pakai screwdriver pun tak lepas. So kita try dulu pusing pakai spana ni. Dah loose kita sabung balik pakai screwdriver lah. Dah settle buka nut tu, bolehlah kita keluarkan bateri lama. Dah berhabuk dah. Dah berapa lama aku tak tukar bateri ni. Okay, sebelum kita pasang bateri baru kita dekat motor ni, kita kena check dulu bateri kita elok ke tak dengan tekan butang yang ada dekat bateri Koyoko ni. Lampu dah hijau tu maksudnya fully charge lah. So bolehlah pakai. By the way, bateri Koyoko ni pakai nanogel teknologi tau, dengan maintenance free. So korang dah tak payah fikir dah, tak payah pening-pening. Bateri ni memang tahan lama. Siap dengan 180 hari warranty lagi. Okay, dah siap semua pasang, dah nampak cun, dah semua ketat. Jom try hidupkan motor ni. Okay, meter menyala. So far so good. Kita try on pula. Okay, cantik. Rem sikit. Nice. Rasa lebih bertenaga lah. Jadi siapa nak dapatkan bateri Koyoko ni, bolehlah dapatkan dekat mana-mana bengkel motor berdekatan anda.